Okay guys, malam ni aku nak tunjuk kat korang satu special merchandise daripada Zeus Coffee. Yang ni merchandise yang kita boleh dapatkan dekat dia punya event dia, dekat dia punya special event. Okay, baru-baru ni diorang ada buat event dekat Ipoh, kalau tak silap aku lah. Okay, tapi aku tak pergilah event tu, cuma aku kirim dekat PS untuk belikan enamel pin ni. Okay, yang ni memang special dan cantik gila. Okay, bila aku tengok iklan PS tu, memang cantik lah. So aku kirim, aku beli 2. Okay, 2 set. So ni aku dah dapat dah. Alright. Aku just nak close up korang dia punya enamel pin dia. Yang ni geng aku tunjuk. Tada. Ni dia. Nanti kan. Actually dia ada stiker dia, tapi stiker dia aku tak beli. Aku just nak dia punya enamel pin dia sebab cantik. Okay, so aku akan close up tiga ni. Kita akan buka. Kita tengok dekat-dekat. Tengok macam mana. Ini kat dalam plastik kan. Let's go guys. So dah satu set enamel pin ni ada 3. Okay, ada 3 pin. Satu ni CEO latte, CEO enamel pin. Lepas tu yang ni ada blue body, dia pegang kopi, nampak? Lepas tu dia punya truck ni comel kan. Kalau aku letak nak letak kat bag memang sayang, takut hilang ni. Yang cantik. Nampak? Okay. So belakang ni macam ni lah, dia punya pin tu macam ni. Macam gold. So nice, nampak? Cantik kan? So sekejap, kalau kita cabut kan, tengok dalam ni macam mana belakang ni. So belakang ni macam ni lah nanti plate dia, nampak? Dia emas macam golden. Nice, cantik. Okay. Mana ada dekat outlet tak ada ni geng. Kau nak dapatkan dekat dia punya ni je. Dekat dia punya event, special event. Nice. So enamel pin ni biasanya orang letak dekat bag lah. Bag ke apa ke kan. Dekat cap ke. Okay. So siapa-siapa yang nak dapatkan ni, kau boleh cari dekat mana tahu dekat Shopee ataupun dekat TikTok mesti ada orang jual. Okay, yang ni satu harga dia tak pasti, tapi biasanya kalau yang limited edition macam ni dekat special event, harga dia agak keras sikit lah. Okay. Okay guys, itu saja aku nak share untuk malam ni. Thank you for watching. Bye bye.